Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syariah Hakimi bin Muhammad Sulaiman, wartawan cilik dari i3 TV PSS SK Sultan Ismail 3, melaporkan dari lokasi Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG kali ke-45 bagi tahun 2026 yang sedang berlangsung di Dewan Seri Setia pada 31 Mac bermula seawal jam 2 petang. Jom sama-sama saksikan bersama saya. Pada hari ini, saya berpeluang untuk menemui beberapa orang ibu bapa serta tetamu kehormat kita sempena Mesyuarat Agung PIBG kali ke-45. Bersama saya, Encik Muhammad Farhan bin Mak Zain. Pada pendapat Encik, sejauh manakah peranan PIBG membantu meningkatkan kecemerlangan murid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita bersama-sama dalam Mesyuarat Agung PIBG kali ke-43 Ribuan, dan saya rasa peranan PIBG amatlah membantu semua murid di Sekolah Kebahasaan Sultan Ismail 3 ni adalah mengenai perancangan untuk membantu pelajar, memberi cadangan kepada pihak PIBG macam mana cara-cara kita nak meningkatkan kecemerlangan murid-murid di sekolah ni. Contohnya, ibu bapa perlulah main peranan penting supaya memberi cadangan-cadangan yang baiklah, supaya ibu bapa dan guru-guru dapat membuat kerjasama yang baik untuk meningkatkan prestasi dan juga disiplin murid-murid di sekolah. Dan saya amat berharapkan di sekolah Sultan Ismail 3 ni pelajar-pelajar adalah pelajar yang cemerlang di suatu masa nantilah. Maksudnya pelajar dan salah seorang pelajar ini menjadi kebanggaan kepada negara dan negeri Kelantan. Sekian, harap maklum. Seterusnya, saya bersama tetamu kehormat kita yang berusaha, Encik Syahrudin bin Cik Omar, Ketua Penolong Pengarah Unit Sekolah Rendah, Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ya. Apakah pandangan Tuan terhadap penglibatan ibu bapa dalam mesyuarat PIBG seperti hari ini, dan harapan Tuan terhadap kerjasama antara sekolah dan ibu bapa? Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniahlah kepada pihak sekolah kerana berjaya menganjurkan mesyuarat PIBG pada kali ini. Dan dari segi sambutan ibu bapa tu, saya sangat berterima kasihlah kepada para ibu bapa kerana memberikan sokongan dan kepada pihak sekolah. Dan dari segi kehadiran, saya melihat kehadirannya sangat membangsakan, dan insya-Allah pada masa-masa akan datang dengan kehadiran yang sebegini rupa, saya yakin bahawasanya pihak sekolah ataupun para ibu bapa akan memberikan sokongan yang baik dalam semua aktiviti sekolah. Demikianlah itu tadi sedikit sebanyak laporan berkenaan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-45 SK Sultan Ismail 3. Secara keseluruhannya, mesyuarat ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa. Semoga segala keputusan yang telah dicapai dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga sekolah. Sekian laporan daripada saya, Muhammad Syariah Hakimi bin Muhammad Sulaiman, wartawan cilik SK Sultan Ismail 3.